Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak buat udang galah dengan rendang Minang jenis. Kalau sebut rendang, biasa kan kita terbayang daging ataupun ayam. Itu memang klasik, memang daripada zaman tok nenek kita memang macam tu je. Tapi hari ni kita nak buat kelainan sikit. Kita guna seafood udang galah. Padu, rendang ni bukan terhad untuk daging je. Dengan seafood pun boleh je nak naikkan rasa dia yang unik tu. Kalau nak masak udang galah ni, ada tips penting tau. Jangan masak lama sangat dalam kuali. Cukup dia sekadar tukar warna. Lepas tu, kalau lama nanti keraslah jadinya. Lagi satu, kepala udang tu jangan buang tau. Sebab dekat situ lah ada rasa manis semula jadi yang bagi kuah tu lagi sedap. Dan yang paling best, bila kita guna paste rendang Minang jenis ni, tak payah nak kupas bawang, tak payah nak kisar cili, semua dah settle. Tinggal nak masuk dalam kuali je, jimat masa. Sekarang ni, tengah ada promotion pula tu. Boleh grab 3 pack ataupun terus 5 pack. Senang simpan. Anytime kalau craving rendang, tinggal guna paste jenis je. Kalau nak tahu harga, tekan je pack kuning dekat bawah ni. Jangan tunggu lama-lama. Tengok ni, kira makan pun nampak sedap je kan? Korang tak nak try ke?